Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bersama saya. Kenal lagi tak? Saya Ucup yang hari tu pelok yang viral penuh dengan keledai agah dan putih asal nak buat dulu dah. Tahun ni ni kesan dia. Yang sebelum ni saya pakai PRS yang kita buat semburan. Alhamdulillah saya dapat hasil dekat 2 tan juga cover. Musim ni kita pakai full produk daripada Dolomite Perlis. Ini kesan dia untuk musim ni. Alhamdulillah daripada Dolomite Powder, saya pakai Dolo Air, PRS dan Booster benih. Ini kesan dia untuk musim ni. Alhamdulillah full, sepenuh-penuhnya full. Dan keledai agas terkawal sebab apa? pH tanah saya alhamdulillah boleh pergi pecah 6.0 sudah. Sebelum ni pH tanah saya pun saya cek dalam meter 3.8, 4.2 dan majoriti full saya kekelip balik 4.2 paling tinggi pun. Dan musim ni alhamdulillah saya cecah 5.8, 6.0 pH saya. Ni kesan daripada Dolomite yang kita pakai tu. Ni akak-akak dia. Nampak putih. Akak tunjang tu. Warna putih ni akak pokok sihat. Kalau merah ni kuranglah sihat sikit. Lah dia ambil nutrisi yang cantik kat dia. Mana kata pH cantik, dia boleh tarik pemakanan dia dengan sempurna. Lagi satu struktur tanah tak ada berbau dan serui orang cakap. Sebelum ni padat. Tanah mati. Mana kata tak ada udara, tak ada bahan organik yang boleh huraikan saya punya bajau yang saya bagi tu. Mana kata CEC dia tu terkunci. Dia ada magnesium dalam Dolomite tu kan. Magnesium ni salah satu dia menghijaukan daun. Satu akak pula boleh jalan kalau kata apa, sihat akak kita ni. Tapi daripada pemantauan saya ni, semenjak pakai Dolomite ni, alhamdulillah lah nampak kesan dia. Akak sihat, pokok pun sihat tumbuh. Tak ada lagi lah yang nampak kekuningan yang teruk tu. Sebelum ni nombor satu keladi. Tak tahulah penyakit dah. Banyak yang pesawah kita kalah dekat keladi. Tapi sebenarnya dia orang tak tengok pH dia lagi. Kalau kata pH kita drop, nombor satu kita racun takkan mati punya. Sebab apa? Keladi pH rendah memang paling suka punya. Tapi bila pH elok, insya-Allah keladi kita racun sekali saja akan mati. Musim ni alhamdulillah tengok pakai ladang pun tak hidup keladi agah. Belum ni penuh dengan keladi agah. Sekali racun je, racun rumput ni. Tapi alhamdulillah lah cuci calat. Jom kita rendah lagi. Okey. Keladi agah yang hidup pun tepi-tepi parit ladang ni pun mungkin 1% dah. Tapi saya tak kutip dah lah racun dia dah. Apa yang tidak akan efek ke pertumbuhan padi saya dah. So saya biar je lah. Nanti anak cucu tak tahu pula keladi agah. Satu lagi kita akan tengok lot sebelah. Yang tu saya tak nak pakai produk PDI punya company. Dan yang tu memang kosong lagi. Kita nak trial lot untuk tengok dia jadi tak macam ni balik untuk musim depan, insya-Allah. Okey, yang ni plot yang gambar ni 1.2 hektar juga yang tak menggunakan produk PDI musim ni. Dan kesan dia, keladi agas menggila pula dah. Tak tahulah musim ni. InsyaAllah mungkin ada perubahan musim depan, kita cuba lagi.